Isi masa lapang. Bahagian 3. Itulah hobi saya. Terima kasih. Bagus, Mimi. Ihsan, kamu pula cerita. Daddy saya suka makan. Sebab tu saya pun suka makan. Jadi... Makan bukan hobi. Tahu. Dengarlah dulu. Teruskan, Ihsan. Jadi, Daddy selalu masak. Sebab tu saya pun suka masak. Lama-lama, memasak jadi hobi saya. Apa faedah memasak? Dapat makan. Ihsan, Apa lagi? kalau masak makanan sendiri, ia lebih sihat dan jimat perbelanjaan. Betul? Daddy pun cakap macam tu. Dah, terima kasih, Ihsan. Terima kasih. Mail, kamu pula. Pergi depan. Dulu saya pemalu. Iya ke, Mail? Iya, tak tipu. Satu hari tu, Mak suruh tolong dia berniaga. Mak kata, nak tarik orang beli ayam, kena jerit. RM2, 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 RM2. Pertama kali, rasa takut. 2 kali, malu-malu. RM2, 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 RM2. Kali ketiga, terus dapat jual dan dapat duit. Terima kasih. Seronok. Dari hari tu, berniaga terus jadi hobi saya. Terima kasih, Mail. Dari cerita Mail tadi, selain dapat jual dan dapat duit, apa lagi faedah yang Mail dapat dari hobi berniaga? Siapa boleh jawab? Kau tahu tak? Apa? Jawablah, Fizi. Saya tahu. Mail jadi seorang yang tak malu. Kenapa? Salah kah? Mimi, salah tu tidak. Tapi ayat tu tak betul. Mail bukan jadi seorang yang tak malu. Tapi, dia jadi seorang yang berani dan yakin dengan diri. Samalah. Tak malu. Yelah. Upin, Ipin, siapa nak cerita dulu? Sama-samalah, cikgu. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya, Ipin. Ceritalah cepat. Apa hobi korang? Tiap-tiap hari, kita orang akan pergi rumah atuk. Tu. Jom. Kita orang akan tolong kutip telur ayam. Bagi ayam makan. Baiki reban ayam. Jumpa tu. Tangkap Ipin. Kejar-kejar ayam. Kadang-kadang kita orang pergi kutip durian. Banyaknya.
Lepas tu, kita orang makan durian. Nyam, nyam. Sedapnya. Saya suka. Jadi, hobi kita orang tolong atuk. Tolong atuk tu hobi ke? Iyalah, kita orang suka tolong atuk. Berfaedah. Dapat belajar macam-macam. Dan tiap-tiap hari kita orang buat bila ada masa lapang. Ipin, itu sebenarnya bukan hobi. Menolong orang adalah satu kewajipan. Jadi, kita orang tak ada hobi. Aku tahu apa hobi korang. Apa? Hobi korang? Kacau Kak Ros! Sakitlah biji. Apa ni? Sakitlah. Dong, 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 dong.